Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami. Alhamdulillah. Setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari, sama-sama kita ikuti untuk rancangan Jom Ikut Sunnah, iaitu rancangan podcast yang terbaru di Kedah FM. Alhamdulillah, dah masuk minggu yang keempat dah. Jadi Alhamdulillah, antara perkongsian setiap topik-topik yang dibawakan kepada anda semua setiap hari Jumaat sangat-sangat bermakna untuk anda, insyaAllah. Podcast ini juga terus membawakan itipati dan juga membawakan saluran yang betul untuk anda semua dapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh panel kita pada hari ini, insyaAllah. Dan untuk ketika ini juga kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terus menonton, tak kira di mana jua anda berada, dan juga mendengarkan kami di frekuensi 97.5 dan juga yang terus ikuti kami di semua saluran platform media sosial Kedah FM. Alhamdulillah. Dan juga untuk ketika ini bersama dengan saya, tidak asing lagi, antara mudir dan juga guru yang sangat baik dan juga sangat hebat di Kedah Darul Aman dan juga di seluruh dunia, yang mana kita bersama dengan berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul Abdul Nasir, iaitu mudir Zawiyah Nasriyah, juga merupakan fellow dakwah ulama dan intelektual Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sihat Tuan Syekh. Alhamdulillah sihat. 4 minggu dah kita ni. Alhamdulillah. Hari minggu keempat pula kita jumpa semula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Tuan Syekh, kalau minggu lepas kita dah membicarakan berkaitan dengan memakai wangi-wangian, kan. Sebelum-sebelum ni kita berkisahkan berkenaan dengan miswak, dan juga minggu pertama kita kongsikan berkenaan dengan mandi untuk solat sunat, mandi sunat Jumaat. Jadi untuk ketika ini juga berkisahkan pada hari Jumaat, kita nak kongsi juga berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu datang awal ke masjid. Nah, itu antara yang akan dilakukan semua umat Islam dan juga kaum lelaki yang akan terus datang ke masjid awal. Adakah kita nak tahu lebih lanjut lagi lah, insyaAllah. Mungkin juga penonton-penonton juga dan juga pendengar-pendengar ingin tahu lebih lanjut berkaitan dengan kelebihan kita datang ke masjid lebih awal, insyaAllah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bang DJ dan juga seluruh para pendengar di Kedah FM, semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan bersegera untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan solat Jumaat, dan ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang telah kita mengambil perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan oleh Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani, ukhidha alaina al-ahadul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengambil perjanjian umum dengan baginda Nabi, an-wadhiba 'ala al-mubadarati ila huduri salatil Jumaah. Yani kita berterusan, sentiasa menghadirkan diri dengan segera melaksanakan solat Jumaat. Dan dengan cara kita menunaikan bagaimana bentuk mubadarah tersebut, iaitu kita sempat melaksanakan 2 rakaat solat sunat sebelum imam menaiki mimbar. Maknanya itu telah termasuk daripada nau' minal mubadarah, iaitu bentuk daripada bersegera untuk hadir menunaikan solat Jumaat. Dan ini kerana kita beramal dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi bila mana nudiya lis-salah, yakni diseru untuk melaksanakan solat. Solat apa di sini? Solat Jumaat. Min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah dengan makna is'au ila sama'i al-khutbah. Kamu kena bersegera untuk kamu mendengar khutbah yang disebut sebagai zikrullah. Wadharul bai', iaitu meninggalkan jual beli. Sayyidi Ali Qawwas rahimahullah, yang merupakan guru kepada Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani, beliau mengatakan, yudkhilullahu an-nasa al-jannata ala hasabi sur'ati mubadaratihim lihuduril jumu'ah. Seseorang itu akan masuk ke dalam syurga, Allah memasukkan seseorang ke dalam syurga berdasarkan segeranya orang tadi menghadiri solat Jumaat. Sampai macam tu sekali. Wa hasaba but'ihim, dan sejauh mana dia dilambatkan masuk syurga ialah dengan sejauh mana dia lambat hadir Jumaat. Macam tu sekali.
Faman hadara al-masjida awalan, kata Imam Ali Khawas, siapa yang hadir solat Jumaat awal, dakhala al-jannata awalan, dia akan masuk syurga awal. Wa man hadarahu thaniyan dakhala al-jannata thaniyan, siapa yang mai yang kedua, maka dia akan masuk syurga peringkat yang seterusnya. Dan begitulah seterusnya, wa hakadha, kata al-Imam Ali Khawas rahimahullah. Jadi kerana kepentingan tersebut, maka perbincangan kita pada hari ini, walaupun mungkin tajuknya ada orang mungkin yang kata cepat datang solat Jumaat, kami pun tahu. Tapi berapa ramai yang kadang-kadang terlepas daripada mengetahui apa yang dilihat oleh para awliya dan para ulama terhadap sunnah Nabi yang agung ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dan kita bahas selepas ini tentang adab-adab yang lebih banyak. Baik, insyaAllah kita akan sambung semula selepas ini. Mungkin juga kita akan kongsikan lebih lanjut lagi insyaAllah. Sebab apa? Ada yang setengah datang awal tapi pergi makan dulu depan masjid. Jadi insyaAllah kita akan tahu juga lebih detail lagi dan juga lebih terperinci akan dikongsikan oleh Tuan Syekh insyaAllah. Jadi kita berehat seketika, terus bersama kami dalam Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan kami dalam rancangan Jom Ikut Sunnah terbitan daripada Azfar Wahidah Aziz. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah daya kurnia kita dapat lagi bersama-sama untuk dengarkan kuliah dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh bahagia Tuan Syekh untuk hari ini. Dan kita tahu hari Jumaat ini merupakan hari yang mulia besar pada umat Islam. Teman pula, hari Jumaat mempunyai banyak kelebihan berbanding hari-hari yang lain. Sebagaimana yang diceritakan menerusi daripada hadis Nabi Muhammad SAW, untuk kita tuntut untuk membesarkan pada hari yang besar dan agung ini insyaAllah. Seperti mana tadi kita dah kongsikan, dapatkan mukadimah yang dah dikongsikan oleh bahagia Tuan Syekh. Ada yang datang awal tetapi pergi makan dulu. Kadang-kadang dah makan tu tengku tebah pun duduk makan lagi. Jadi kita nak lebih lanjut lagi apa yang akan dikongsikan oleh Tuan Syekh insyaAllah berkenaan dengan kelebihan datang awal dan juga apakah tindakan seterusnya untuk kita pergi ke masjid lebih awal untuk dapatkan segala manfaat, pahala dan sebagainya insyaAllah. Baik. Perkara ini sering diambil ringan oleh sebahagian di kalangan muslimun, malah kebanyakan muslimun mengambil ringan terhadap perkara mubadarah ala huduri di salatil Jumaah. Maksudnya bersegera untuk hadir ke solat Jumaat ini. Sehingga disebutkan oleh Sayyidi Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, kata beliau, ada di kalangan mereka yang hadir ke masjid ketika imam dah naik ke atas mimbar. Ada yang hadir ke masjid ketika telah dilaksanakan solat 1 rakaat. Ada yang terpaksa menunaikan solat zuhur setelahnya. Kerana solat Jumaat telah selesai. Maka dia terpaksa menyambung dengan solat zuhur. Dan kenapa berlaku begini, kata imam? Kata beliau, wa kullu dhalika asluhu qillatul ihtimami biddin. Allah. Bahaya. Jadi kerana ini berlaku disebabkan kerana kurangnya perhatian dan mengambil penting terhadap urusan agama. Ini disebut oleh beliau. Dan kalaulah seseorang tadi dijanjikan dengan 1 dinar untuk hadir awal sebelum waktu, maka orang tadi akan meninggalkan segala apa urusan yang dilakukan pada waktu tersebut. Tapi ketika mana hadir ke solat Jumaat yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan pelbagai bentuk kelebihan. Contohnya hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, man ightasala yawmal jumu'ati ghuslal janabati, sesiapa yang melaksanakan mandi Jumaat dengan mandi seperti mandi janabah, thumma raha fi sa'atil ula, kemudian dia pergi pada waktu yang pertama. Jadi itu waktu pertama, nak kira macam mana waktu pertama ni? Jadi kita akan tengok, ka'annama qarraba badanatan, seakan-akan dia telah menyembelih ataupun melakukan korban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa yang pergi pada waktu yang kedua, fa ka'annama qarraba baqaratan, seakan-akan dia berkorban dengan seekor lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalisah fa ka'annama qarraba kabshan aqran, kalau pergi pada waktu yang ketiga, seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing kibash yang bertanduk, yang paling cantik. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang pergi pada waktu keempat, fa ka'annama qarraba dajajatan, seolah-olah dia
pergi dan dia berkorban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil qamisah faka'annama qarraba baydatan. Siapa pergi pada waktu kelima, seakan-akan dia telah mengeluarkan sumbangan ataupun korbannya dalam bentuk satu butir telur. Fa idza kharaja al-imamu, ketika imam mula keluar untuk melaksanakan ataupun membaca khutbah, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka malaikat pun akan tutup buku, mencatat nama-nama orang yang hadir pada waktu pertama, kedua, ketiga dan keempat dan kelima. Kemudian malaikat akan duduk untuk mendengar khutbah. Jadi yang datang setelah tu bagaimana? Agak-agak. Yang datang setelah tu maksud tidak dicatat namanya. Tak dicatat namanya, mendapatkan kelebihan-kelebihan pada waktu tersebut. Baik. Yang disebutkan di sini oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Seekor unta, seekor lembu, seekor ayam, seekor kambing, sebutir telur dan seumpama dengannya. Ini disebut oleh Nabi SAW, mendapatkan pahala-pahala tadi. Kalau seorang janji kepada kita dengan 1 dinar, kalau kamu hadir awal, saya bagi 1 dinar kepada kamu. Lagi awal, lagi banyak dinarnya. Maka orang tadi akan tinggalkan semua bentuk apa sahaja yang mengikatnya untuk tidak hadir dengan awal, dia akan tinggalkan. Tetapi ketika disebut oleh Sadiqul Masduq, yang paling benar ucapannya, yang tidak pernah menipu, Sayyidina Rasulullah SAW, yang memaklumkan daripada anugerah tadi daripada Allah, kita mengabaikan. Hadza li khillati ihtimamina bid-din, kata imam. Ini sudah tentu disebabkan kerana kurangnya perhatian kita dengan agama. Dan kerana itu kita mengabaikan perkara-perkara tersebut. Jadi kiraan 1, 2, 3, 4, 5 masa tu macam mana nak kira? Bermula daripada selepas subuh, tulu' al-fajr, tulu' syams, selepas terbit matahari. Jam pertama setelah terbit matahari itu dikira jam pertama. Maksudnya kalau orang tadi berada di masjid setelah terbit matahari tadi, dia telah berada di masjid pada waktu dalam jam pertama. Contohnya, contoh terbit matahari 7.30. Dan kita berada sampai jam 8.30, kita hadir pada waktu itu. Ka'annama qarraba badana. Jadi 8.30 sampai 9.30 qarraba baqarah. 9.30 sampai 10.30 ka'annama qarraba kabshan aqran. 10.30 sampai 11.30 itu pada waktu ketiga. 11.30 sampai 12.30 ialah ka'annama qarraba dajajah. 12.30 sampai 1.30 baydah. Nampak tak kiraan waktu dia? Bagaimana Nabi susun cantik. Dan 1.30 tu imam dah naik dah atas mimbar. Maka ketika sebut tidak ada lagi dicatat. Itu cara kira dia. Nabi, indahnya kalam Nabi, Nabi tak sebut siapa yang pergi pada pukul 7, siapa pergi pada pukul 8, siapa pergi pada pukul 9. Sebab waktu mungkin berbeza. Maka Nabi berikan dengan contoh siapa yang pergi pada waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga. Dan kiraannya macam yang saya sebutkan tadi, untuk jadi panduan kepada kita semua bagaimana untuk kita kira kita ni pergi pada waktu berapa. Kalau pergi maksudnya pukul 10.30 dah kita pergi, awal lagi tu. Biasa duk pergi pada waktu tu adalah tok siap. Dan kalau kita pergi pada pukul 12.30 baru kita pergi, macam mana? Maksudnya kita masih daripada peringkat yang kelima, iaitu boleh dapatlah sebiji telur. Macam mana kalau pergi pukul 2? Tok imam dah baca dah khutbah pada waktu tu, baru kita hadir. Dan kita rasa seronok benda tu. Dan kemudian kita komplain, kenapa duit saya kurang? Kenapa keluarga saya berantakan? Kenapa perniagaan saya tidak jadi maju? Kenapa rezeki saya banyak yang jadi masalah? Kita selalu bincang benda tu. Padahal kita sendiri dengan hubungan kita dengan Rabbul Jalil, Tuhan yang mengaturkan hidup kita, hubungan kita dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sendiri tak ambil berat tentang perkara tersebut. Jadi perkara-perkara ni perlu diberi perhatian. Karena sunnah baginda Nabi ini kalau dilaksanakan akan memudahkan segala urusan bentuk kehidupan kita. Ini kalau diamalkan dengan sebaiknya. Karena itu Al-Imam Ali Khawwas, seperti saya sebutkan tadi, kedudukan seorang tadi di dalam syurga adalah dilihat bagaimana cepatnya dia mubadarah ilal Jum'ah. Tapi ini berbeza dengan imam. Jadi kita kata ketua imam pula. Kalau tu imam disunatkan dia lewat untuk hadir. Maka dia ada kelebihan yang lain yang Allah Ta'ala berikan untuk dia mendapatkan kelebihan tersebut. Maksudnya hadir untuk dia bagi peluang kepada orang lain hadir. Atau kalau dia datang awal pun dia dapat juga kelebihannya. Dia datang awal duduk dalam bilik imam contohnya, pun dapat juga. Kalau dia hadir lewat pun maksudnya lewat untuk dia keluar sebelum menunaikan solat Jumaat pada waktu tersebut,
maka dia akan mendapatkan pahala yang lain selain daripada pahala yang diperolehi oleh para makmum. Jadi ini kelebihan ni kalau diamalkan oleh kita, maka kita akan dapat kalau diketahui oleh kita apa yang kita sebutkan tadi, orang tadi akan rasa dalam hatinya betapa banyaknya sunnah Nabi yang telah saya tinggalkan dan betapa kurangnya perhatian saya terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Moga itu akan mengubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik, insya-Allah. Alhamdulillah, baik. InsyaAllah kita berehat seketika sebab kita sambung semula untuk di sesi yang seterusnya. Kepada anda semua, jangan lupa untuk terus ikuti kami di setiap media sosial RTM Kedah, di TikTok, YouTube, Facebook dan juga Instagram. Jadi yang pastinya kepada anda semua, insyaAllah selepas ini kita akan terus mengetahui lagi berkenaan dengan apa kelebihan datang awal ke masjid untuk hari solat Jumaat, dan juga adakah kalau kita datang awal tapi kita bersembang, macam mana keadaan kita sebegitu, insyaAllah. Jadi apapun kita dapat tahu lebih lanjut lagi, insyaAllah akan bersama dengan Tuan Syah selepas ini. Terus bersama kami dalam rancangan Jom Ikut Sunnah selepas ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali semula dalam rancangan Jom Ikut Sunnah terbitan daripada Farweda Aziz. Alhamdulillah. Jadi kepada semua yang sedang menunggu kami, yang juga yang sedang menonton dan juga yang dengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Jadi semoga pahala untuk anda dengarkan, insya-Allah sama-sama kita sebarkan kepada orang lain, insya-Allah. Baik. Dan untuk ketika ini juga kita berada di jam terakhir, tapi itu jam terakhir ini juga kita nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan apa kelebihan datang awal ke masjid untuk solat Jumaat, dan juga bila kita datang awal tu kemudian kita bersembang-sembang pula waktu ketika khutbah. Jadi apakah hukumnya, Tuan Syah? InsyaAllah kita mungkin nak tahu lebih lanjut lagi. Kita bersama Tuan Syah. Tafadhal. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Bidayatul Hidayah, kata beliau, wa mahma kharaja al-imamu faqta'is salata wal kalama. Ketika imam telah keluar untuk membaca khutbah, maka putuskan solatmu. Qata'is salah maksudnya tinggalkan solat, yang tidak perlu dilaksanakan solat pada waktu tersebut. Wal kalam, dan juga putuskan ucapanmu, jangan bersembang lagi pada waktu itu. Washtaghil bi jawabil muazzin, menyibukkan dirimu dengan menjawab azan yang diucapkan oleh muazzin. Summa bistima'il khutbah, dan mendengar khutbah. Walitti'adhi biha, dan mengambil perhatian dengan nasihat yang diberikan dalam khutbah. Wada'il kalama ra'san fil khutbah, dan meninggalkan ucapan terus. Bil kulliyah, ra'san tadi maksudnya tinggalkan ucapan sama sekali, jangan bercakap pada waktu khutbah tadi diucapkan, kerana disebutkan dalam hadis, anna man qala li sahibihi wal imamu yakhtubu, siapa yang mengucapkan kepada temannya sedang imam sedang berkhutbah, ansit au mah, maksudnya uskut, dia sebut kata diam, au sah, minta maaf, au sah, disebutkan diam olehmu, faqad lagha, maka telah berlaku lagha. Di sini berlaku perbahasan di kalangan para ulama apa dimaksudkan dengan lagha. Kerana disebutkan lagi waman lagha fala jum'atalah, siapa yang lagha padanya maka tidak ada jumaat padanya. Ai dengan makna ansit tadi, ucapan ansit dengan suruh diam saja. Ketika orang tadi bercakap, kita suruh diam. Maksudnya melarang orang bercakap pada waktu tersebut dikira sebagai orang panggil apa, lara juga pada waktu itu. Macam mana maksud dia? Dalam pandangan jadid Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Al-Imam Syafi'i mengatakan la yuharrimul kalam fi waqtil khutbati bal yakrah. Tidak haram bercakap ketika mana khutbah, tetapi hukumnya makruh. Tamam. Wal insatu laha sunnah. Diam ketika khutbah itu hukumnya adalah sunnah. Dan ini dimaksudkan dengan lagha. Nah, al-laghwu tadi dengan makna mukhalafatus sunnah, kata Imam Ibn Hajar. Manakala penafian yang disebutkan oleh Nabi, fala jum'atalah, tidak ada jumaat bagi orang yang bercakap, itu adalah maksudnya tidak ada jumaat yang sempurna bagi orang yang bercakap tadi. Tak ada jumaat yang sempurna, maksudnya jumaatnya tidak sempurna. Tapi bukan menafikan sah jumaat tersebut. Jadi kalau kata contoh, kata Imam Nawawi Jawi rahimahullah ketika mensyarahkan kalam ini, kata beliau, lau kana minal hadirin arba'un, kalau ada hadirin yang hadir ke solat Jumaat tadi hanya 40 orang saja, yang lazim padanya Jumaat, haruma ala ba'dihim kalam fawwata sama' ruknin, haram bagi 40 orang tadi bercakap.
Ini kalau 40 orang yang hadir tadi dan mereka ni wajib Jumaat pada mereka. Ya. Yang bermustautin dan syarat-syarat Jumaat itulah yang hadir Jumaat tu, lelaki baligh. Jadi ketika mereka hadir tadi ni 40 orang cukup-cukup. Tiba-tiba seorang bercakap dan terlepas rukun yang dibaca oleh imam, maka ini akan menyebabkan batalnya Jumaat. Jadi 40 orang tadi kena dengar semuanya. Takut terlepas dia terdengar rukun solat rukun khutbah tadi. Manakala pandangan qadim, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan diharamkan bercakap pada waktu imam berkhutbah. Dan ini pandangannya a'immatus salasah. Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan wajib diam. Pandangan jadid Imam Syafi'i kata makruh saja bercakap, tidak wajib diam, maksudnya hanya makruh saja. Faham? Jadi Al-Imam Al-Bujairimi rahimahullah mengatakan la yukrahul kalam qabla al-khutbah wa ba'daha wa bainal khutbatain walau bighairi hajah. Tidak haram bercakap, tidak makruh, kata Imam Bujairimi, bercakap sebelum khutbah, setelah khutbah, di antara dua khutbah, walau tanpa hajat. Di maknanya ketika khutbah makruh, tapi sebelum khutbah tidak makruh. Selepas khutbah tidak makruh. Di antara dua khutbah waktu imam duduk tidak makruh juga, walau tanpa hajat sekalipun. Jadi ini memahamkan kita tentang hukum. Yang pertama, walaupun hukumnya kita kata makruh, jadi kita boleh buat makruh. Tak, makruh ini perkara yang tak sepatutnya kita lakukan. Patutnya ditinggalkan. Tidak patut kita lakukan bagi seorang yang ingin mengikuti jalan yang terbaik. Maka dia tidak akan melakukan walau sekecil perkara makruh. Maka dia tinggalkan perkara tersebut. Maka dengar apa yang disebutkan oleh imam, beri perhatian yang disebutkan oleh imam, dan ianya akan memberi manfaat yang baik kepada seorang tersebut, insya-Allah. Dan sebagai manfaat untuk kita bersama, kata para masyayikh, para alim ulama, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Tirmizi rahimahullah daripada Sayyidina Yazid ibni Abi Maryam, kata beliau, lahiqani Abayah ibnu Rifa'ah ibni Rafi'. Saya telah bertemu dengan Sayyidina Abayah ibni Rifa'ah ibni Rafi'. Wa ana amshi ila al-jum'ah, dan saya waktu itu sedang berjalan untuk menunaikan solat Jumaat. Faqala abshir, kata Abayah, kata Sayyidina Abayah, abshir, gembiralah kamu wahai Yazid, fa inna qutaka hadhihi fi sabilillah. Langkahan kakimu ini sekarang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya disebutkan orang yang pergi menunaikan solat Jumaat itu dianggap sebagai berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Sayyidina Yazid, kata Sayyidina Abayah, sami'tu Aba Absin yaqul, saya telah mendengar Aba Abs menyebutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaghbarrat, sesiapa yang berdebu kakinya, qadamahu fi sabilillah, di jalan Allah, fahuma haramun ala narin, maka kedua kakinya tadi akan diharamkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa makna hadis ni? Kakinya saja tak masuk neraka. Maknanya badan dia boleh jadi kena bakar? Tak. Hadis ini dalam balaghah disebut itlaqul juz bima'na al-kull. Dengan makna diitlakkan. Yang ini majaznya mursal. Maksudnya diitlakkan dengan makna juzuk, iaitu kakinya tidak akan dibakar dengan api neraka, bermaksud seluruh tubuhnya tidak akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang yang menunaikan Jumaat. Pergi menunaikan Jumaat dikira fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baik, itu pencerahan dan juga ilmu telah disampaikan oleh bahagia Tuan Syekh, insya-Allah. Jadi itulah perkongsiannya daripada awal tadi sampai saat akhir nanti, akhir tadi, yang mana apabila kita datang ke masjid, datang awal, tapi jangan mensia-siakan setiap apa perjalanan sebelum kita nak solat Jumaat dan sebagainya. Jadi sebab apa, sebelum ini mungkin kita dah, sebelum nak pergi masjid tu kita dah, memang sebelum ni kita akan bersembang kawan-kawan dan sebagainya, tapi apabila dah sampai ke rumah Allah Ta'ala tu, teruslah fokus pada amalan ibadat, insya-Allah. Baik, sedikit rumusan terakhir daripada Tuan Syekh untuk kita sebelum kita nak tutup kita acara kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi amalan mubadarah ila huduril Jum'ah atau ala huduril Jum'ah ini, iaitu menyegerakan diri untuk kita hadir menunaikan solat Jumaat, ini adalah salah satu isyarah seperti mana seorang tadi mubadarah bersegera untuk dia
mendapatkan rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitu juga dilihat bagaimana keadaan kita dengan Allah. Pada hari Jumaat ini adalah hari Aid, hari Aid bagi muslimun. Jadi kegembiraan bagi seorang muslim, maka dia tidak akan mengabaikan walau sedikit masa pun daripada dia tidak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mengaku Allah adalah kekasihnya, kalau dia mengaku Rasul adalah kekasihnya, maka dia tidak akan melambatkan walau sedetik masa untuk dia bersegera. Betul. Maka ni adalah bentuk bagaimana kita ingin menghadirkan dalam hati kita melaksanakan sunnah ini. Saya bagaimana saya ni dengan Allah, bagaimana hubungan saya dengan Rasulullah. Kalau saya lambat, begitulah keadaan saya nanti dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadir perasaan itu insya-Allah akan menyebabkan seorang tadi akan sentiasa otaknya berfikir untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa jua waktu sekalipun. Moga-moga ini memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, itu antara yang telah dikongsikan untuk anda semua. Yang pastinya sunnah bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi ia juga adalah warisan hidup yang penuh hikmah. Maka marilah sama-sama kita renungkan, sama-sama kita amalkan insya-Allah. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lebih lagi menarik untuk anda. Setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari akan bersama dengan panel-panel yang kita bawakan untuk anda semua. Yang pastinya terus kekal bersama kami setiap hari Jumaat untuk rancangan Jom Ikut Sunnah, insyaAllah. Jadi apapun ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul Abdul Nasir, iaitu Mudir Zawiyah Nasriyah, juga merupakan Fellow Nadwah Ulama dan Intelektual Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Dan juga terima kasih kepada penerbit untuk Jom Ikut Sunnah, Azfaraida Aziz. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik menarik. Apapun terus bersama kami Jom Ikut Sunnah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.